Okay guys, memandangkan hari masih lagi hujan, aku rasa aku nak simpan dulu kamera aku. So next lokasi kita orang nak pergi ke Rantau Panjang, InsyaAllah. Sekarang ni waktu pukul berapa ni Pukul 10.11 minit pagi. Ada. Alhamdulillah kita dah sampai dekat Rantau Panjang. Ni kawasan Rantau Panjang ni. Tadi dah nampak dah border, tapi pasport tak bawa. Tidak ada masuk lah. Okey, kita jalan-jalan dekat sini. Kita cari jajan-jajan ke apa ke. Alright, let's go. Aiskrim Thailand. Aiskrim kelapa. Oh, aiskrim kelapa, aiskrim Thailand. Baik nak satu dua? Aiskrim Thailand best sedap best. Berapa ya? 5 ya satu maku best. 5 ya? Ha? Satu dua nak? Satu lah terah. Terah deh. Oh, mudah best. Itu ini apa dia ni? Agak-agak locong. Oh, memang sedap lah. Agak-agak locong. Pulut. Aiskrim kelapa. Aiskrim kelapa guys. Aiskrim kelapa, aiskrim Thailand. Black Thailand. Made in Thailand. Kau orang mana ni? KL. Oh, nak cuba mari dah. Nah, kita orang sini. Oh, kat sini pemakai. Jadi. Berhenti je. Berhenti je dah terus ada aiskrim kelapa ni. Abang ni datang. So kita belilah. RM RM5 je. Inilah rupa dia. Kalau kabur sikit sebab ni lah. Sebab aku punya GoPro ni memang tak boleh nak zoom. Okay guys, jom kita try dulu. Bismillah. Sabar. Sekarang ni aku dekat pasar Rantau Panjang. Alhamdulillah dah sampai. Lebih kurang dalam 1 jam tadi daripada pasar Siti Khadijah. Lebih. So sekarang ni lepak dekat bawah pokok ni, dekat payung-payung ni. Kita makan aiskrim. Tu Encik Sarah tu. Dia dah makan aiskrim. Aiskrim kelapa. Bismillah. Barang-barang masak. Oh, dekat depan tu ada lokceng. Ada lokceng. Mi celup sana. Mi celup. Jadi Sarah, jadi. Sarah tadi RM4, RM3, RM4, RM5. Okay guys, yang ni siap ada coklat. Yang ni tak ada coklat aku punya tadi. Tapi aku ni besar lah. Ni RM5, yang ini RM3. Kau kira apa kenyang dah kenyang, order dulu. Okay guys, dekat depan aku ni banyaklah jajan-jajan daripada Thailand. Sebab ni memang dekat dengan Thailand lah, Rantau Panjang. Oh ni keripik. Keripik nangka. Alam. Ni dia. Jumpa dah. Kak ni berapa ringgit tak? Itu 10 ya, besar 15. Besar 15. Ya, ni 15. Oh. Dia berapa gram yang ni? Setengah kilo. Yang ni? Yang kecil? Yang kecil berapa kilo? Kecil 250 gram. Oh, sikit lah. Ini mangga ni? Itu 10 ya. Ni mangga juga bukan? Mangga jeruk. Oh, ni mangga jeruk. Ni kering. Kering. Macam nak rasa boleh bakar kau ni boleh rasa. Oh, boleh rasa. Okey, kejap banyak seluar jin kat sini guys. Seluar jin ada. Sekarang ni dekat Bazar Siti Fatimah. Okey. Tadi kita orang dekat bazar, bukan bazar, dekat pasar Siti Khadijah yang dekat Rantau Panjang ni.
Bazar Siti Fatimah. Okey. Berdepan dengan Bazar Siti Fatimah ni, korang akan nampak Bazar Bonda. Di Bazar Bonda ni banyak pakaian perempuan je aku tengok. Macam malah nak masuk. Okey. Kita lepak kat tepi ni je lah. Lepak kat bawah ni. Okey guys, aku sekarang ni baru nak makan tengah hari. Makan nasi apa ni? Nasi air. Nasi air. Yang ini kawan aku punya bihun ni kan. Macam bihun sup tu, apa nama dah? Mi celup. Bihun celup. So nak taruh ni pun boleh. So ni air kelapa lah. Jom kita makan dulu. Bismillah. Okey guys, ni makcik ni, siapa yang datang boleh cari dia nanti kat sini, kat Rantau Panjang. Ini kuih harga apa ni? Sagu. Telur puyuh, rebus. Kalau ni dia panggil colek. Dan kalau nak hiburan, ni ikan. Ikan mas pun ada. Tolong support makcik ni, kesian dia. Petai pun ada. Allah. Tapi kita dah beli dah ni. Dah beli yang ni tadi. Alright cik, terima kasih. Okay guys, ni aku dah makan mangga yang makcik ni jual. Dia gula dia macam pedas-pedas sikit. Dia carut cili Oh, dia carut cili. Sedap juga. Dia ada mangga yang mentah dan yang ni masak sikit lah. So korang patut cuba. Panas. Di bawah-bawah. Sana penuh ke? Penuh sana? Penuh satu panas. Okay guys, sekarang ni kita orang on the way nak balik, nak cari masjid. Mungkin insyaAllah kita akan berhenti sekejap solat dekat Masjid Cina. InsyaAllah. Sekarang pun waktu dah masuk ni, dah pukul 1.10 petang. Alright, let's go. Tapi yang jeruk kan? Jeruk. Okay guys, sekarang ni aku dah sampai dekat Masjid Cina ni. Kita nak solat jamak sekejap, lepas tu baru kita pergi ke aktiviti seterusnya lah. Alhamdulillah, baru saja habis solat jamak. So sekarang ni kita nak pergi tengok pantai, dia kata. Tengok pantai tengah-tengah hari. Sekarang ni waktu lebih kurang pukul 1.53 minit petang. Layan. Daripada sini ke pantai tu mungkin dalam sejam kot. Okay, nanti jumpa kat pantai tu. Alright.
Mak ai off-road. Alah, ni yang rasa nak pakai ADV ni. Off-road, off-road. Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Uish, jalan teruk. Bumpy. Woohoo! Tumpat. Nak pergi Tumpat. PDRM. Ada Tadi aku nampak signboard tu nak pergi ke Tumpat. Oh, ini aku rasa yang nak pergi naik bot ni. Pangkalan Kubur, Tumpat cabang Pangkalan Kubur. Jalan alternatif ke Tumpat. Pergi Tumpat kita hari ni. Masjid Galang Mas, Gelang Mas, Pasir Mas, Kelantan. Oh, aku sekarang dekat Pasir Mas, guys. Tak tahu ni mentawai depan ni nak bawa pergi mana ni. Kampung Talak. Kampung Talak. Tumpat Kelantan. Tumpat Kelantan. Sekolah Kebangsaan Seri Neting, Tumpat Kelantan. Selamat datang ke Pantai Geting. Ada papan tanda kat depan tu tadi tulis. Ui, ramai juga orang. Ini kenduri. Apalah ini orang kenduri kat pantai-pantai ni. Patutlah ramai. Pergi kenduri kahwin. Ada gerai-gerai ni tepi ni. Minum lagi. Oh, ada ATV. ATV layang-layang. Oh, best. Cantik, guys. Pantai dia warna biru ke hijau? Oh, family bawa belon. Oh, ni ada tulis tu kartun lah. Satu wajah 10 ya. Ah, salah pantai ke? Salah pantai. Oh, ni pantai apa? Ah? Pantai apa tadi? Pantai Genting. Pantai Genting. Pandai dia jaga penampilan di sini. Oh, Geting. Rambut belah tengah. Steam eh. Rambut belah tengah. Kita pergi pantai sini. Rambut belah tengah. Rambut belah tengah. Jom. Ada bot. Ni confirm air payau ni.
sebab sebelah sana tu laut, sebelah sini air biasa, kena air payau lah ni. Sedap je angin, kuat gila angin dia. Tonek ni. Lepak kat tepi pantai ni. Makan kuih akuk pagi tadi. Dengan apa, murtabak telur, apa? Lempeng telur. Dengan rambut apa lambung. Ni. Apa lambung. Yang mam dia. Cepat cimbek kau. Anak saya bagi. Tak, duduk atas. Duduk atas. Okay guys, alhamdulillah dah lepak dekat tepi pantai tadi, makan keropok, minum air sekejap, healing-healing, ambil angin laut. Sekarang ni pukul 3.40 petang. Kita on the way nak balik ke homestay, nak rehat sekejap. Nanti malam lepas maghrib InsyaAllah kita sambung balik. Kita pergi dinner. Alright. Museum, wow. Ini jalan shortcut guys. Jalan shortcut nak pergi homestay kita orang. Nasib baiklah tak kena langgar lubang. Aduh. Sah sungai. Okay guys, kita kembali semula. Sekarang ni waktu lebih kurang pukul 18 minit malam. Hari yang kedua aku dan sahabat-sahabat aku ni nak pergi makan dekat area stadium Kota Baru. Nanti kita tengoklah apa yang ada dekat sana. Ada orang kata pelbagai makanan ada dekat sana, so kita boleh buat pilihan lah. Okay guys, nanti sampai je dekat stadium kita sambung balik. Alright. Okay guys, alhamdulillah kita orang dah sampai dekat stadium Sultan Muhammad keempat. Ni dekat depan aku ni, kalau korang boleh nampak. Okay, sekejap ya, aku datang dekat. So dekat depan aku ni kalau korang nampak, ni Happy Fried Chicken yang Amir Raja Lawak tu. Nanti kita try lah tengok pesan apa yang ada ni. Ni dia kedai dia.
Okay, jom kita pergi duduk dekat area sini. Kita makan lah, cari makan apa yang best. Alright. Ni keadaan dalam dia guys. Siapa yang tak pernah lagi datang sini, aku pun tak tahu nak pilih kedai mana ni. Kedai mana nak makan. Okay guys, sekarang ni aku dekat depan Amir punya kedai, APFC. So aku try nak order ni yang RM9.90. Tengok macam ni lah. Aku bungkus je sebab member aku lepak dekat sana. So bungkus je lah kan. Alright. Okay guys, minta maaf lah, aku lupa nak ambil gambar, ambil video. So dah makan sikit lah ni. So yang ini aku bagi sedap lah ni, ayam dia ni. Memang kawan aku pun kata sedap, okay. Cuma yang ni dia dah sejuk sikit lah, lembik lah. Yang ni okay, ayam dia sedap. Boleh lah standing dengan apa jenama-jenama lain. Okay guys, sekarang ni aku nak bergerak, nak pergi minum teh halia. Tadi dah minum dekat sana tu, ujung tu, dekat stadium ni. Alhamdulillah. So nanti sampai dekat kedai teh halia tu, kita sambung balik. Alright. Okay guys, sekarang ni aku dah sampai dekat kedai makan, kedai air halia Kampung Sirih. Jom kita masuk dalam. Sekarang ni pukul 10.40. Masih ada lagi kuih, kuih karipap, kaswi. Ni nasi belauk, nasi ayam goreng kunyit, mi goreng. Kita nak kena dia punya teh halia. Lepas minum ni confirm tut. Dia buang angin. Ni telur puyuh. Telur puyuh dengan halia. Okey, jom kita try. Bismillah. Okey guys, aku sekarang ni nak pergi ke motor, nak balik. Sekarang pun dah waktu pukul 11.03. Kedai dia dekat depan ni je, depan masjid apa ni, aku pun tak tahu bahasa Jawi. So kita jumpa balik esok pagi, hari ketiga. Kita on the way nak balik. Alright. Okay guys, sekarang ni waktu lebih kurang pukul 6.58. Matahari pun dah terbit. Hari ni hari ketiga, kita orang nak on the way balik ke rumah masing-masing. So sebelum tu kita berkena nasi belauk ke apa ke dekat area Kota Baru ni. Alright guys, nanti sampai dekat sana aku buat video lagi. Alright. Okay guys, sekarang ni aku dan sahabat aku ni nak pergi ke serapan. Kita akan berserapan dekat area Billion. Lebih kurang dalam 15 minit ke 20 minit macam tu lah kot, baru sampai. Sebab kita orang sewa homestay tu masuk ke dalam sikit lah. Sebab yang itu je yang ada, yang lain semua penuh. Sebab cuti di bawah Bali kan. Semua orang pakat balik kampung lah. Okay guys, let's go. Okay guys, aku dah sampai dekat kedai warung apa ni, nanti aku tulis dekat caption. Dia berdepan dengan MSU College je. Ni tengok, penuh. Okay, jom kita masuk. Kita tengok apa yang rare lah. Alright.
Bagus, kodok. Ni dekat bahagian dalam dia, dekat sebelah dia tu. Kalau yang dekat tempat buat air tadi tu pun ramai juga. Boleh juga duduk tapi ramai lah. So aku ambil nasi lemak. Aku nak rasa nasi lemak Kelantan macam mana dengan telur separuh masak. Inilah bentuk dia. Guys, yang ini nasi lemak kedua aku. Sedap gila nasi lemak dia. Tak cukup satu guys. Jom makan. Teren Soho ikan bakar. Alhamdulillah, dan kita baru je habis bersarapan. Sekarang ni waktu lebih kurang pukul 8 minit pagi. Kita orang on the way nak balik ke KL untuk melalui highway LPT. Kita balik ikut Terengganu lah. Sebab masing-masing tak nak lalu jalan Gua Busang, sebab jalan dia tak berapa nak elok. So kita ambil jalan LPT. Memanglah jauh sikit kan, tapi tak apa. Jalan dia highway cantik. So insyaAllah nanti sampai dekat mana-mana destinasi tempat aku berhenti, akan shoot lagi video untuk korang. Alright. Apa benda ni ha? Apa ni? Tak ada tulis pun. Oh ni istana kot. Yelah istana Sultan Kelantan. Kita mengarah ke Gunung Bacok. Pauh 5. Oh, cantik masjid dia, kubah hijau macam Al-Aqsa. Sempadan jajahan Bacok. Besar kafe dia. Sekarang ni kita orang on the way nak ke Tok Bali. Dan kita akan ikut Terengganu. Kita lalu jalan pantai. Kita nak pergi ke Pantai Penarik. Pasar Borong Kuala Besut. Besut, kita dah masuk Terengganu dah guys. Besut. Tapi kat sini dia orang dialek dia Kelantan lagi. Ada seorang member aku dulu tanya dia, panggil abe ingat kan orang Terengganu. Panggil abe, cakap Kelantan, tapi tanya orang Terengganu. Lepas tu aku pun pelik lah masa tu. Dia cakap sebenarnya Besut tu Kelantan, dia kata. Sebab dulu-dulu sejarah dia tak tahulah betul ke tidak. Dia kata apa, pemerintah yang dulu tu, sultan ke apa aku tak pasti lah. Dia kata kalah bersabung ayam. Jadi tergadai tanah. Itulah cerita dia. So, alhamdulillah dah sampai Besut. Kita nak menuju ke Pantai Penarik, Terengganu. So nampaklah kita menghabiskan satu lingkaran pantai timur ni. Kampung Mangkuk tutup.
Aduh. Oh, ada kan? Ha? Abang tak tahu kat mana? Nak makan mana, Man? Ni kan? Okay guys, Alhamdulillah aku dan sahabat-sahabat aku dah sampai dekat Pantai Penarik ni. So kita orang singgah dekat MCTS untuk berkena celup tepung. So kita jalan-jalan sekejap sementara diorang sediakan kita punya makanan. Kita jalan-jalan kat depan sana tengok pantai kejap. Jom. Okay guys, sekarang ni pukul 9.55 pagi. Alhamdulillah hari ni cuaca cerah. Kalau korang boleh nampak dekat depan ni memang dah terik sikit lah. Alhamdulillah. Dekat KL pada hari ni aku tadi aku punya wife bagi tahu hujan. So dekat sini Alhamdulillah lah, terang benderang. Awak jangan berak merata-rata. Ni set jimat nasi. Bayar dulu baru ambil barang tu. Bayar terus. Ikan bakar. Celup tepung ada dek sini mana? Tempat dia kalau alas tak boleh pilih. Pilih. Ni, order talam poligami. Di dalam poligami. Ramai-ramai. Okay guys, aku ambil ni sata. RM1 satu. Satu cucuk RM1. Lepas tu kita orang ada order set celup tepung poligami. Itu makan 4 ke 6 orang tu. Okay, kita pergi tempat duduk dulu Okay guys, yang ni adalah set poligami celup tepung. Dalam dia ada ketam, ada sotong, ada ikan. Yang ini harga dia tadi lebih kurang dalam RM104. Kita makan dengan sos ni. Sata aku sekejap je dah habis. Member makan bihun sebab dia favourite dia bihun. Okay, jom kita melantak. Bismillah. Okay guys, boleh beli cenderamata dekat sini juga. So aku pilih yang ni lah kot, merah. Lepas tu hijau. Apa tu? Kitchen nak aku kirim. Ada beli kitchen, orang tak beli kitchen. Orang beli patung. Patung mana yang tu? Yang besar tu. Yang besar tak muat. Tak muat. Jom QR kat Man je, RM26. Alright. Anda beli sama tu? Anak aku. Kalau dia ingat benda tu. Pink satu untuk akak. Pink. Kena pergi pasar panas. Okay, rehat-rehat sekejap. Turunkan dulu nasi, makanan tadi, celup tepung tadi. Sekejap lagi kita gerak lah. Sekarang ni waktu lebih kurang pukul 11. Pukul 11. Mungkin kita akan sampai ke KL lebih kurang dalam maghrib kot nanti kot. Petang-petang, dekat-dekat nak malam. Okay guys, Abang tunjuk saya jadi je ni tunjuk saya. masih lagi berkira-kira nak balik, nak singgah mana ni. Aduh. Dah lama tutup. Jomlah gerak. Ya bang, jumpa lagi. Jumpa lagi. Ini minumnya. Dah salam dah. Salam. Alhamdulillah. Aku baru saja habis makan celup tepung tadi dekat Pantai Penarik ni. Lebih kurang dalam sejam jugalah kita orang lepak tadi.
So sekarang ni on the way nak balik. Kita akan singgah dekat Kuala Terengganu. Mungkin kita akan berhenti sekejap untuk isi minyak, kita bersolat. Mungkin akan sampai dekat rumah masing-masing lewat petang lah kot. Okay guys, stay tune. Tonton video aku sampai habis. Hujan. Okey, sekarang ni aku nak menghala ke Kuantan katanya tadi. Tuan nampak tu, Kuantan Kuala Lumpur. Sekarang ni dihujani dengan hujan renyai-renyai. Kampung Petaling. Akhirnya sampai juga. Nak masuk highway, tak sabar nak masuk highway. Aku dekat belakang tu, dia kata jauh dia kata. Hujan kat depan tu. Okey guys, aku rasa sampai di sini dahulu video yang dapat aku rakamkan untuk korang semua. Terima kasih kerana menonton video aku sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan share. Dan semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Aku akhiri dengan Assalamualaikum dan bye-bye. Dah masuk highway guys. Let's go. Hujan.